sekarang dekat Odawara. Ni kereta kita orang, kita rent. Ni kereta dia orang. Yeay, masa untuk drive. Nervous weh, bawa kat Japan ni. Nervous direct. Tapi tak apa, pengalaman. Bawa kat perkampungan ni tak apa. Dia tak busy sangat. Orang ada spike punya tayar. Kita pula tak ada. Dia tak ada, tapi tak apa. Boleh. Tengok. Ingat dapat kereta yang warna biru ni. Tapi tak Lagi apa. kecil. Boleh lalu. Cepat boleh lalu. Apa benda pula ni? Apa ni? Jom. What is that? Oh, handbrake. Oh, okey. Handbrake kat bawah. Patutlah nampak ni. Oh, okey. Sebaik tahu. Sebaik try. Hello yang depan. Nampak ke? Sampai sikit. Nampak? Ni kita orang drive sampai ke sini. Dekat Sonzang. Nampak semua. Sejuknya. Wah, cantik. Wah, dapat laut. Okey, kita bagi direct pula drive. Ni nice. Rasa boleh ganti my view. Just nice sebab dia luas. Bahagian atas dia luas. Yang bestnya jalan ni, dia taklah crowded tu yang best tu. Tak nervous nak bawa. Tenang juga. Alamak, orang berhenti pula. Pasal satu benda, diorang hadap jam ni tiba-tiba. Guys, Mount Fuji guys, kat sebelah je. Wow, sumpah tak perasan. Oh, nice video. Cantik. Hari ke-7 dekat Owakudani. Okey ke? Sejuk berangin. Tengok belakang sana. Lawan. Mount Fuji. So kita ambil gambar kat telur ni. Background kan Mount Fuji tu. Tengok macam ni kecil je. Mana dia buat? Lima tu ya, dia dapat 4. 2 set. Jalan tu mesti. 2 set. Okay. Kat tu je ada black curry, ada ni potato. Ni black curry. Dalam. Dia suka. Masuk sejuk ni beli sejuk. Mau beli? Bau dia. Oh, pat. Tolong satu licin di sini. Tak ada, dia bau macam bau bakar lah. Macam bau bakar macam tu. Oh, Black curry, sedap ke? Sedap? Ya, curry dia. Ada different ke? Direct rasa dia dengan curry biasa? dia ada sikit rasa telur. Ha? Rasa telur. Oh, ya ke? Lain. Kari biasa je lah. Curry biasa. Tengok kat luar ni. View. Laut tu tak bukan laut. Cantik. Without discrimination. Yes. This one is a hard ball. Tak bol. Ramai-ramai kupas telur. Tapi dia punya kulit ni Nak makan? panas. Panas. Kenapa? Okey. Telur rasa. Dia rasa sama. Tapi bau dia tak honey macam tu. Faham? Ada time bau buka tu bau angin. Masin? Rasa masin. Sulfur tak masin. Tahu mungkin.
Bawa. Siapa Saya pula. Sama. Video kan tu? Lama duduk kat sini. Cepat. Go. Apa tu? Okey, jap. Okey. 2, 3. Kita akan naik pirate ship. Return 3,000 yen. Ada first class dengan ekonomi. Kalau nak first class tambah lagi 1,480 yen. Chill je sini. Ada kedai makan semua. Ni kita akan boarding. Nampak tak Mount Fuji kat belakang tu. Nanti kita akan naik pirate ship tu kat sini. Kalau ada lah video call kat sini. Kita nak naik cruise dah. Thank you very much for boarding the Hakone Flight. 何落とし物お忘れ物ございませんようご注意ください。なお元箱根港桃源台港へ Stay time is approximately 10 minutes. Wah, boleh naik atas. Jom kita naik. Kat depan tu untuk first class je. Wah, look. Feeling-feeling lah orang tu. Feeling lah dia kat situ. Best, tapi sejuk nak mampus je. Dia di situ Timah. Macam Titanic tu. Ujung. おタバコは電子タバコを含めてお吸いいただけません。お手洗いは1階後方にございます。また船内にはゴミ箱を設置してお願いします。本船は regular glass cabins. Ada lift The je. forward cabins on the second floor and the forward deck on the third floor are first class special cabins. Tak lah, try je lah. Sekarang ni dekat tingkat 1. Wow, lagi rendah. Oh, ada tempat makan-makan. Gila, cantik. Ni sampai ke mana ni? Aku. Wow. Hebatnya dalam ni ada lift lagi. Style lah. Naik lift? Mana lift tadi? Lift. Tengok view. Macam free boleh. Macam free banget. Cantik je. Dia jual ni cream puff. Dah. Oh, cantik. Ini tempat onsen. Onsen. Wah, style dia. Cuk. Style gila. Gelap jadi tak clear. Kau sama rekod. Onsen. Apa tu? Di sini. Lepas tu mandi kat luar. Tenang. Pala dia mandi kat luar sejuk siap. Dah kadang winter balik aku. Kita punya hotel kat sini. Tada. Kita ada sewa 2 kereta tadi. Ni dengan ni. Asal kat sini boleh 1 kereta je. Satu lagi kereta dengan parking jauh sikit.
So nanti Aina akan ambil kita orang dekat parking spot satu lagi. Yeah. Guys, day 8. Saya santai sini. Guys, sekat santai semua. Cantik. Baru nampak Cantik kawasan ni. Kan mana saya nampak. Kita macam dekat toilet. Toilet pula. Ya, tengok. Kat sana, kat sana. Sekarang dekat Yamanaka Lake. Apa? Lake apa tadi? Lupa nama. Yamanaka Yamanaka Lake kot. Tengok view belakang. Mount Fuji. Cantik gila. Daripada sini clear weh. Tadi tak clear. Ya, tadi ada awan. Sekat tiga. Hai semua. Hai guys. Cantik gila. Oi, aku spek. Silau. Super cantik. Oh, tidur ini. Sejuk. Tahan, boleh tahan. Tak sejuk sangat. Just nice. Kita di mana sekarang? Kita dekat Oshino. Tak ingat. Oshinomiyaki. Di mana tadi? Oshinohaka. Oshinomiyaki. Tahu Oshinomiyaki siap terliur. Lapor. Ada dah makan dah tadi. Cacah makanan ada ni. Jagung. Apa tu? Ikan ke? Fish. Nak foto. Mochi. Delicious mochi dia kata. Tu sedap tu. Kai food. Korean food. Hah? Ya ke? Oh, ya. Yeah. Sedap lah pula nampak. Nampak samyang tu macam tu. Ya. Kat sini pun ada Korean food. Korean ada potato and cheese dengan ni spicy gangchong with cheese. Betul halal. Halal. Nanti diorang makan kat sana. Muka kerut semua. Kerut muka. Matahari. Sini. Panas. Ya, kerut. Okey, sedap. Sedap, panas. Terbakar mulut. Laju dia buat. Gimana pada ni? Sedap. Sedap. Oh. Ni 700 yen. Takoyaki 700 yen. Sekejap sekarang. Tak tahu kat mana. Tak tahu kat mana. Kat mana sekarang? Dekat Hoto Labu. Ha? Hoto Labu. Tak confuse. Ada labu. Ada labu tu. Ada labu. Comelnya. Putih dia. Ya, yeah, cantik kan? So cute. So kecil. Cantik lah. Tu comel anjing tu. Tu anjing tu. Tengok anjing jap. Pak. Hoto labu. Panas. Ada meja dah. Laju. Apa yang dia orang order? Makanan kau kan mana? Wow. Kalau tak lagi bagi sejuk. Wow. Oh, macam tu lah halnya. Ima, sudu bahasa Jepun apa?
Supun. Sepunu. Supun. Supu. Supun. Ada kata-kata mana? Ini vegetable hoto soup. Kau makan tak belut? Oh, tapi kau makan. Oh, wow, wow. Kita orang dah hiking di bawah tu. Yang atas. Sepatan ni je. Hiking pusing belakang. Aku cakap apa yang kau cakap kat aku tadi. Apa ah? Dia double trust. You are very loyal. It's straight cause you always with me at the back. Tiba. Anggur ni. Tengok view. Kau tengok pagoda ni, tu pagoda. Kita tengok view. Let's go. Tengok view. Wah, ramai gila. Cadê o troco? Cantik kan? Sejuk gila je. Dia tadi sama macam Genting Premier Outlet ke apa. Tapi lagi best sebab sini sejuk kot. Sejuk. Return balik kereta setelah 2 hari. So kereta sangat best je bawa. Rindulah kereta. Ya, kereta the best. So lepas ni kita akan naik Shinkansen pergi ke Tokyo. Ni tengah bayar ETC punya. ETC ni macam tak cenggol lah, amang-amang. So that's all. Wah. Hai, Tokyo. Ni drama betul ni, tak tipu punya. Sekat pula, sekat. Cuba tap lagi. Okay, tap. Jangan. Aku rekod semua kat sini. Nampak ambil kat sini kita tunjuk. Tak, dia tinggal rekod vlog. Nampak dia fikir. Tu random bukan plan memang random. Langganan dia masuk dalam belakang. Dia memang tunjuk star Melayu. Tokyo. Ni our planner penunjuk jalan. Wow. Tengok McD punya ni makanan. Dia ada ni Mega McMuffin, Oh, ni sama. chicken nugget. Lagi apa lagi dia ada? Breakfast macam menarik. Sausage McGriddle, eye melon dengan apa? Hot cake. Okey, ni apa ni? Dia grill lah sausage ni. Sausage grill. Dia bukan dah ready. Cha-cha. Ui, Oh, 3 bagi. Kita berapa? 2 2 sih. Gitu. Ni view kat luar. Oh, best. Hari ke-9 sekarang kat Tokyo. Sekarang kat Medi tunggu direct bagi makan dulu. Aku termanja aku tak makan. Tak makan. Berapa minit kita jalan Airbnb? 3 minit 3 ke 5 3 ke 5 minit jalan ke sini. Macam fresh gila. Kita tak ada tomato. Kita chili kan, chili sauce. Tak, diorang ada. Hari ni okey. Sejuk ke tak Kira biasa ke sejuk? Sejuk dia biasa lah, boleh tahan lagi. Compare dengan kita orang pergi dekat mana kita pergi? Nagoya Osaka.
Osaka pun biasa. Kyoto sejuk kau, Kyoto sejuk. Tapi Tokyo paling yang chill lah. Maksudnya sejuk-sejuk juga. Tapi boleh tahan lagi. Sebab kita orang dah pergi yang paling sejuk kan. Lalu belakang lori tersampar tu tak bau apa pun. Kalau Malaysia ni dah bau dah. Dia memang petitikkan berat kan kalau recycle ni. Bagus lah. Yang penting IKEA. Di mana-mana IKEA. Ni kita orang dekat Harajuku. Ika ada injured hari ni. Kaki kiri ke kanan tak ingat. Kiri ke injured? Kanan. Kiri. Wow, ramainya orang. Oh. Kita orang sekarang kat Yoyogi Park. Yoyogi Station. One all their writing bukannya asal lah. Just like orang kata apa, macam orang tulis balik just to show everyone how one feels. そういう民主主義を壊すような選挙許しません。選挙をやるというので、と人権を守り抜き、国民日本共産党、ぜひとも日本共産党とご一緒に、あなたの声がちゃんと届く。Thank you Harajuku. Sedihnya nak tutup dah, nak tutup. Masuk je. Tada. Yang penting ambil yang ni tengah sale. Jom kita beli barang yang apa yang di Japan punya IKEA je ada. Ha. Dila tengok for basic. Sepa. Sepa. Tolong komen Pitek mana. Dah jajah. Ini Jepungnya. Ya. Wow. Staf IKEA Ceras memberi support kepada IKEA Harajuku. Tima tu apa? Thank you for your hard work and being part of our family. From Malaysia, Coca Store 3 Sister Ceras. Nice. Ni tingkat 2. Ni kat bawah tadi, kita naik. Ni macam tu. Tempat makan dia orang sana. Drink corner. Oh, okay. Oh, wow. Stylenya. Dia punya refill air. Tambrak Cafe. Wow, dia ada ni. Lagi style. Oh, wow. Wow. Tempat makan dia orang. Okay, hi guys. Nampak semua? Yeay. Ni orang putih sebelah Takashita Street. pandang. Capsule Lab. Oh. What the hell? Oh, last. Last. Pun boleh lah. Tapi last tau. Memang habis dah tu. Soal terus. Habis dah. So sangat special ya ni. Tinggal satu je. Okey lah. Jangan tengok dia dalam tak nampak. Oh tak nampak sangat. Nice. Boleh ni. Zootopia punya. Tengok, dapat apa? Oh, main kereta kan? Oh. Weh, nice. Wah, Stasiun. Nice. Ramai gila orang yang ni. BBQ punya. Tada.
Tarik. Oh, dia tak ada ni. Ish, burung ni kan berak pula. Aku tak boleh burung berhati ni. Dia. Yeah. Wow. Rainbow punya. Shibuya Station. Ramai gila. Shibuya Crossing. Kita nak pergi ke sana, IKEA. Injek. Ada tongkat, air tongkat ni. Jadi tongkat lah. Ramai ni nak cross ni. IKEA Shibuya. Siapa? Jom tengok. Okay. Wow. Alah, trolley. Oh, ada lift. Ada lift. Wow, 7 tingkat. Damn it, besar weh. 7 tingkat. Tingkat 6 mari turun. Cantik dinding dia pun. All out terus. Ni budak grafik buat ni. Barai ni buat ni. Nak cover up. Mari kita tengok. IB. Level 5. IKEA for business dia orang. Oh, okey. Apa jadi ni? Kenapa ni? Ayo, tak cantik pula. Review. Ramai gila orang. Kau ni suka Tiger. Ramai je. Borong-borong. Cina PS. Cantik. Shibuya Sky dekat Shibuya Scramble Square. Nanti tengok ni special offer. Oh, okey. 14 rasanya. Level 14. Oh, sempat belakang. Level 14. Oh, style. Level 14. Ramai mana orang mengumpul. Oh. Apa ni? Kita bacin. Oh, skeletor pula. Bapak mesti kuat pegang gini. Sejuk lah abang ni. Wah. Kuat gila lagi. Wah, ui. Kuat gila lagi. Itulah Dila. Tu, kan? Damn. Nampak kan? Wow. Sumpah cantik. Yup. Tas. Wah.
dapat rumput. Tapi Dan ni berani gila. Tengok belakang. Wah. It's not like you're watching the thing. It's different live. Berani gila guys. Yang penting belakang, view belakang. North. Semua